Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya Muhammad Akil Farabi bin Muhammad Alif dari kelas 6 Karisma dan dari Sekolah Kebangsaan Teluk Bahang. Kaifahalukum jami'an? Diharapkan semua rakan-rakan berada dalam keadaan sihat sejahtera. Bulan Ramadan merupakan bulan sangat istimewa bagi umat Islam kerana pada bulan inilah diturunkan kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk kepada seluruh manusia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Dia berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maksudnya, bulan Ramadan merupakan bulan diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembezaan antara yang benar dan yang salah. Ayat ini menunjukkan bahawa Al-Quran merupakan panduan hidup yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Saudara-saudari sekalian, kerana itulah umat Islam digalakkan untuk memperbanyakkan baca dan memahami Al-Quran pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW sendiri memperbanyakkan pembacaan Al-Quran pada bulan ini. Malah, baginda akan bertadarus dengan malaikat Jibril. Di samping membaca, kita juga hendaklah berusaha untuk memahami dan mengamalkan ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dalam kehidupan seharian. Oleh itu, marilah kita mengambil peluang pada bulan Ramadan ini untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran agar hidup kita sentiasa mendapat petunjuk dan keberkahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.